Hello, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel Work College. Dan hari ini saya akan bermain game TCG Card Shop Simulator di dalam game Roblox. Dan kepada kamu semua yang masih baru dalam channel ini, diharapkan semoga korang semua enjoy dengan video ini. Jadi tanpa kita berlengahkan masa, jom kita bermain game ini untuk kita menjadi seorang yang lebih mengembangkan diri dalam bidang perniagaan ini. Jadi jom tolong aku. Alright guys, so sekarang ni kita dah masuk ke dalam game dia yang bernama TCG Card Shop Simulator. Jom kita main. Alright. So dekat sini dia suruh kita set shop name. Kita kena pilih kita punya nama untuk kedai. Jadi aku akan pilih nama iaitu Work College. Work College. This is the good name by the way. So let's go. Kita set name dan kita tekan klik. Oh, sekarang ni kita berada di sebuah bandar je. Bukan bandar, dia macam bangunan. Bandar lah. Bangunan apa? Nama pun bangunan. Okay. So ini kita kena, nampak pelik je sini. Okay. So kita tengok kedai kita. Okay, nampak bersih, masih bersih. Masih suci dari kilang. Masih lagi bersih. Dan sekarang ni pukul 5.52 dan kita ada RM1,000 dan kita masih tutup kedai. Jadi let's go. Dia suruh kita beli kad lah. Dia suruh kita beli kad. Okay, let's go. This is part 1. Okay, let's go. Buy kad and check out. Wow, kita dapat satu kad. Kita kena interact. Kita ambil. Step 4, go outside and grab the delivery. Okay, so kita kena ambil kad dan kita kena letak sini. Okay, this tutorial lagi. Tekan hold. Hold. Okay, kita hold. Kita letak dekat trash can kat luar. Okay, bang. Okay, so kita letak harga dia berapa. Click on the yellow label to price an item. Customers are less likely to buy items priced at 20% and higher. So kita dia customer ni biasanya beli pada 20% harga asal daripada 20% daripada harga asal. So kita tekan, tengok harga dia. Harga dia kat sini market price RM2.62. So kita tekan 10. Okay, ni kita punya ni price kita RM2.62. Tambah 10 tambah 10. So kita dapat profit 55 sen. I think that's a good thing. So kita tekan done. Okay. So kita tekan open. Hold click to take packs of the chef. Boleh ambil pack. Boleh open. Okay, so kita open satu pack pertama. Let's go. Adakah kita luck atau tidak? Dan dah 1, 2, 3. Okay, kita dapat apa ni? Tak nampak. Okay, tak ada. Total value RM9.75 sen. Wah, baik. Alright. Okay, harga dia RM6.34 sen. RM6.34 sen. Okay. Next, one purchase RM0. This is the first. Okay. So tak ada. Okay. Banyaknya dia beli. Sungguh. So dia change RM3. 1, 2, 3 dan 15. So tu. Okay, terima kasih. Nampak banyak pelanggan ya. Banyak pelanggan. Alright. Good. So RM8. Kad payment 19.02. Alright. Thank you for buying. This is the perfect cheap purchase. RM25.36 sen. RM25.36 sen. Alright. Ramai banget. Okay. So RM11. 11 dan 15. Alright. Okay, ni apa ni? 66 sen. RM66 sen salah. 5, 10, 5, 6. Alright. Dan ini dah masuk hari pertama. Sangat cepat dah masuk hari pertama. Okay.
So RM6.38. RM6.38 pula. RM6.34 sen. Okay. Oh, habis borong semua. Oh, habis borong semua. Wow, what? So kita punya profit sekarang ni kita ada, tadi kita ada RM1,000, sekarang kita ada RM1,052.51. I think that's a good profit for one day. Aku rasa lah. Jadi kat sini kita ada kita ada boleh-beli decoration lah. Dan aku tak rasa aku nak beli tu. So kita tengok kat sini ada, oh, kita punya card. Okay, sekarang kita beli kat shop. Kita beli yang masih lagi ni satu, dua. Beli dua siapa RM1. So kita beli dua. Kita ni, kita isi dulu apa yang boleh isi, the whole. Dan kita tengok adakah profit kita lebih banyak daripada semalam. Tidak. Kita buang kat sini dan kita tekan dan kita hold saja. Game ni sangat simple guys. Korang perlu jual dan buka pack untuk korang dapatkan duit. Oh, habis dah. Alright. Mari. Kita ada RM9.53 sen. Adakah kita dapat banyak profit? Wow, banyak kak. Thank you kak. RM14. RM14. 98 sen. Allah. Okay, thank you so much. Next, tak ada laki. RM6.38 sen. RM6.34 sen. Okay, next. Oh, Dennis datang beli Oh, ibu. Selamat datang ke kedai. Mari. Sudah pukul 11:21. Oh, apa beli kat? This must be my lucky day. Okay, thank you so much for buying. Alright, thank you. Next, this might be. Oh, wow, ini bawa semua ni. Alhamdulillah, syukur semua. RM12. Tu. Okay. Alright, thank you so much. Okay, kita masih lagi ada banyak lagi stok. Pada kita tunggu habis untuk yang ni. Kita tengok berapa banyak income yang kita dapat, berapa banyak profit yang kita dapat selama 1 hari. Selama 2 hari. Kita menunggu jap. Masih tunggulah. Oh, terima kasih kak kerana beli. RM19.02 sen. Okay, thank you so much. Oh, terima kasih kak kerana menjual pula, membeli. Salah tiga. Terima kasih. Alright, RM3.17. Alright, RM3.17. Kita aku tahu fokus jap. Wah, kat ni borong 85. Okay, thank you so much kak. Kita dapat banyak profit pada hari ni. Sekarang ni dah aku 1:30 hari. Kita masih lagi tengah. Wah, ini aku respect. Baik kak. Banyaknya beli Allah. RM47. Kaya. Okay, next bang. Oh, terima kasih bang. RM3.17. Ni satu ni bang. Apa ni bang? Next, satu juga. Apa ni kak? Tak profit dah saya. Tak apa lah. Tak biar. Oh, nampaknya dah habis geng. So sekarang kita punya profit RM1,156. Oh, tepuk tangan. Sekarang ni baru pukul 2 petang. Pukul 2 petang. Dan kita dah ada profitable sebanyak RM156. Tadi kita ada 1000. Sebelum ni masa hari pertama kita ada 1000, dan 1053. Sekarang kita ada RM1,156.19. Sangat-sangat baik guys. Jadi aku rasa ini saja video untuk pada kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel aku
Ia sangat membantu aku. Dan semoga dimudahkan segala urusan. Dan I will see you guys in the next video. Bye bye and ciao.